Okey, atap ni untung ke rugi? Penat nak jawab ni. Banyak kali tanya, ada cakap untung, ada cakap rugi. So ni, Suncrocs kita ringkaskan. Jawapan dia mengikut aplikasi. Tapi saya nak bagi tahu bila dia untung, bila dia rugi. So anda tengok kat sini, barulah anda sesuaikan dengan anda punya keperluan dan aplikasi lah. Okey, atap. Kita cerita untung dululah. Untung. Ada 3 keadaan yang bila untung. Pertama sekali, kalau pakai atap sekarang ni, kita ada suria. Ini tak boleh disangkal lagi. Ini rebate. Memang suatu keuntungan dan suatu kelebihan yang patut dikejar oleh semua bakal pengguna ataupun pemilik tenaga solar. Okey. Rebate ni dia boleh dapat sehingga RM3,000. Untuk 3 phase, RM2,500 untuk single phase. Yang kedua, bila ada lebihan solar. Masa ni dia untung. Sebab bila contoh pakai sistem, kalau ada bateri dah penuh, dah pakai load pula rendah. Solar tengah melimpah-limpah ni, tengah terik ke tengah sedap matahari. Ini waktu ni berlebihan solar ni sangat menguntungkan. Walaupunlah tak dapat harga apa yang seperti kita mahukan, sekurang-kurangnya dapatlah 27 sen tu daripada tak ada. Daripada membazir, daripada solar tak buat kerja. Dan yang ketiga, untung bila kita tak nak guna bateri. Okey, tak nak guna bateri ni ada banyak sebab. Tak mampu ke, tak boleh ke, keadaan tak sesuai ke, belum lagi dan sebagainya. So kalau tak nak guna bateri, untung dekat atap ni sebab sistem yang kalau tak ada bateri tak boleh eksport, maknanya pakai waktu siang je lah. Self consumption waktu siang. So kalau anda seperti kilang, hotel, pengangkutan punya hub, memang penggunaan tinggi tak ada hal. Tapi kalau macam rumah, selalunya akan ada terlebih-terlebih solar ni. So yang terlebih-terlebih inilah untungnya masuk dekat atap daripada tak kira apa. Cuma dalam bulan yang sama, penggunaan yang sama, dia akan tolak balik. Itu waktu tu untung. Ni 3 ni Okey, bila time dia rugi? Pertama sekali, harga. Okey, harga ni kalau kira based on faktor harga, dia rugi. Sebab dia hampir separuh harga daripada yang kita beli. Kita jual separuh harga dan kita beli 2 kali ganda. Hampir lah, lebih kurang saya nak pemudahkan. Harga ni dia mengikut harga energy base lah, lebih kurang 27 sen. Okey, yang kedua, rugi dia bila bateri dah cukup. Cukup ni bermaksud, anda dah tahu dah, anda nak guna 20 kWh ke 30 kWh, bateri anda tu boleh menampung, menyimpan keperluan harian. Boleh menampung dalam bateri dan juga solar pun boleh isi. Ini maksud dia cukup. Cukup besar untuk solar masuk. Ingat tak tadi ada berlebihan solar kan? Maknanya solar ni dah tak ada berlebihan dah. Semua ngam-ngam boleh masuk dalam bateri, malam boleh guna. Itu anda akan rugi sebab tak ada benda dah nak dieksport. Okey. Yang ketiga, bila nak rugi dia, kalau nak ada standby. Standby ni maknanya energy backup. Rumah anda takkan blackout ataupun blackout sekejap je. Kadang kalau blackout ni berlaku sebabkan short circuit dan sebagainya, solar pun akan trip juga tau. So jangan ingat dia akan terus ni. Cuma anda pergi on balik, dah okey lah. Sebab inverter ni sejenis yang sensitif. So kalau anda nak ada standby, nak energy backup, nak pasang atap ni rugi. Sebab nak ada energy backup, confirm kena pakai bateri. So kalau dah pakai bateri, ngamkan balik kepada atap. Orang tanya boleh tak tengah-tengah ni? Kita nak gabungkan dua ni. Boleh. Tetapi benda ni kita panggil case by case. Kita kena tanya rumah tu penggunaan dia macam mana, apa keperluan dia, macam mana pattern dia. Kalau ada data lagi bagus, dekat sini barulah kita gabungkan yang mana. Nak campur atap ke, nak letak bateri ke, tak perlu bateri ke atap ke. So macam ada beberapa case dia lah. So kalau anda tengok ni, saya tak boleh bagi tahu apa keadaan anda. Anda boleh tahu keadaan anda yang mana anda
berada di bahagian untung ke, yang mana berada di bahagian rugi. Anda cakap dalam komen ni, nanti kami boleh komenkan balik. Kami cuba tengokkan konfigurasi khas untuk rumah anda. Anda cakaplah duduk rumah ke, tak duduk rumah ke, buat homestay dan sebagainya. Barulah kita boleh buat case by case. Kita boleh teliti dan perhalusi supaya dapat buat dengan betul dan memberikan impak yang besar.